إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه Nombor 2 huruf 4 baik. Dengan terlupa atau tidak situ. Jika dia berdiri secara terlupa. Sebelum ni, kalaulah dia tinggal apa ni? Tinggal apa ni? Kita baca ni. Tahiyat awal. Yang sebelum ni, kalaulah dia berdiri, mana? Sebelum ni, kalau dia berdiri dengan, dia ada dua situ. Jika dia berdiri dengan sengaja, okey? Dia ada sengaja. Yang kedua, terlupa. Ambil tak garis situ? Air balik pening. Lah kali dia baca dia geram-geram, dia tak atas halang, tak tengok apa. Yang pertama, dia berdiri dengan sengaja. Baik. Dia memang dari awal tak mau tahiyat awal. Dan memang bila dia berdiri itu sengaja. Sengaja ni maknanya ada niat lah. Niat apa? Memang ada niat nak tinggal tahiyat awal. Itulah sengaja. Tak sengaja tak ada cadang. Tengok, lupa. Boleh faham? Kita masuk dulu nombor 1 tu bagi faham. Nombor 2 lagi tepi. Jika dia berdiri dengan sengaja, maknanya macam ni. Jika dia berdiri dengan sengaja, buat bracket sikit takut pening lagi. Tidak tahiyat awal. Sehingga hampir berdiri sepenuhnya. Ni duduk lagu ni lah. Lagu ni berdiri tegak 90 darjah. Ni duduk lagu tu lah. Kan duduk bangun duduk lagu tu lah. Hampir berdiri sepenuhnya, maka dia tidak dibenarkan kembali. Tak boleh patah balik lah. Tak boleh patah balik duduk tahiyat awal. Dilarang. Pasal apa di sini? Pasal sengaja. Pasal dia memang cadang nak tinggal. Bila dia cadang nak tinggal, dengan niat dia nak tinggal, kan? Maka bila dia berdiri, duk tarani lah. Nak sampai tegak dah. Kan? Maka dilarang berdiri. Maknanya apa? Hampir berdiri sepenuhnya. Bukan berdiri sepenuhnya, hampir berdiri sepenuhnya. Maka dia tidak dibenarkan kembali. Jika kembali dengan sengaja dan mengetahui hukumnya, solatnya batal. Ni tahu lagi hukum ni? Tahu dah lagi? Siapa yang buat dengan sengaja mula hari ni, batal sembahyangnya. Pergi main mengaji, dia kata tidak, tak susah kan? Buat guna apa betul ni? Hari ni main mengaji tahu siapa yang patah balik duduk dengan sengaja dan kedudukan dia berdiri nak dekat sepenuhnya 90% lah. Tak tegak lagi lah. Tegak kalau kita mengaji matematik lagu ni apa dia? 90 darjah. Duduk lagu tu ke, maka tak boleh patah baliknya. Jika kembali dengan sengaja dan mengetahui hukum. Yang pertama sengaja, yang kedua tahu hukum. Sebab ada orang yang jahil, baru belajar sembahyang, baru duduk bertatih, tak ketahuan apa dia. Dia kira sembahyang dia. Ada rokok, ada sujud, dia kira jadi tahiyat awal tu pun dia rasa wajib. Tak tinggal tak sah sembahyang. Jadi dia patah balik ikut dan dia. Yang ni jahil. Jadi tidak mengetahui hukum. Memanglah dia sengaja juga. Dia tak ada serta sengaja tak sengaja lah kalau jahil ni no. Jadi kalau jahil tidak mengapa. Dia berdiri takat ni dah. Lupa tahiyat. Dia dengan sengaja memang dia nak tinggal. Lepas tu dia patah balik pun dengan sengaja. Kalau itu tak sengaja. Ni memang dia nak tinggal. Tapi dia tak tahu kata kalau patah balik batal. Jadi dia jahil. Dia pun duduk balik. Duduk balik tu tak batal. Pasal apa? Pasal jahil. Yang ni mengetahui hukumnya. Maknanya hukum dia apa? Hukum apa? Batal bukan hukum. Hukum ni haram. Kalau siapa tahu patah balik haram. Kerana apa? Dah dia tahu pergi patah balik,
dengan sengaja, maknanya apa? Dia membatalkan solatnya dengan sengaja. Kalau solat fardu batal, solat sunat kena ada tahiyat awal. Bahkan dalam solat sunat diminta untuk kita tinggal tahiyat awal tu. Tak ada. Bukan tak ada. Tak ada lah kira. Contoh buat sembahyang witir 3 rakaat sekaligus buat. Dia malah nak buat takbir 2 kali. Jadi bila 3 rakaat, boleh tak buat tahiyat awal? Boleh tak? Boleh. Boleh sini tak batal, tapi tidak dituntut. Para ulama mengatakan meninggalkan tahiyat awal dalam sembahyang sunat witir itu lebih baik. Boleh faham? Baik. Kita nak tengok pula yang kedua, jika dia berdiri terlupa. Dia dibenarkan kembali duduk selagi belum berdiri sepenuhnya. Terlupa nak buat ke mana? Pening apa tak tahulah. Allah dari sujud nombor 2 tu. Allah. Bagi ni pelan-pelan. Allah. Dah ada ni bagi agostan dulu. Lepas tu bagi satu pula. Gostan pula. 2 kali gostan baru bangun. Itu dia panggil jilsah istirahah. Mazhab kita sunat. Jadi pelan-pelan bangun, pelan-pelan teralik sampailah tak sepenuhnya lagi kalau sepenuhnya tak boleh patah balik hidup tak tu. Lepas tu kita tahiyat awal latih. Terus duduk. Okey. Maka dia dibenarkan. Boleh. Baik. Boleh patah balik duduk kalau tak berdiri sepenuhnya lagi selagi belum berdiri. Tu kena ingat tu, itu dia panggil dhabit. Tu saya tak dibaca banyak, dia punya dhabit banyak ni. Yang pertama apa dia? Terlupa. Garis dekat lupa. Syarat dia yang pertama terlupa. Yang kedua, tak berdiri sepenuhnya. Tadi ni had nombor 1, kalau dekat-dekat nak berdiri dah pun tak boleh patah balik. Yang ni kalaulah dekat-dekat nak berdiri boleh patah balik lagi. Sebab tu dia kata di sini selagi belum berdiri sepenuhnya. Okey. Dalam kes ini dia disunatkan sujud sahwi jika dia lebih dekat kepada berdiri. Kalaulah dia teringat tu dekat-dekat nak berdiri dah 80% dah kan. Bongkok dia tu sikit lagi kalau berdiri lah. Maka yang ni masa dia teringat dekat dengan berdiri. Boleh patah balik tak? Boleh tak patah balik? Boleh, tapi kena sujud sahwi. Pasal dekat dengan berdiri lah. Namun jika antara duduk dengan berdiri sama, nak pi ke berdiri 50%, nak pi ke sujud, nak pi ke duduk balik 50%, agak-agak lah. Tapi dia cari pemarih pula waktu tu. Bukan dia cerita, agak-agak. Mungkin baru tolak naik sikit kan. Lebih kurang macam tu. Pungkok baru angkat sikit kan. Jadi berdiri tu jauh lagi. Duduk pun 50%, berdiri pun ada 50% lagi. Dia tengah-tengah. Agak-agak tengah-tengah. Yang ni lagu mana? Maka tidak perlu sujud tak perlu sujud sahwi. Patah balik saja duduk, tak perlu sujud sahwi. Pasal apa? Pasal duduk, nak pi ke berdiri dengan nak pi ke duduk tu lebih kurang sama ya. Tak payah patah balik. Bukan tak payah balik, tak payah sujud, tak perlu sujud sahwi. Boleh faham no? Kalau rajin tulis sikit tu, ruang kosong banyak kitab ni. Kalau tak tulis lagi, pakai doa lah. Kita bukan nak ulang lah kitab ni no. Tak ulang. Dapat tak tu? Jadi yang pertama tadi nombor 1, sengaja. Bila dah sengaja, hang memang nak tinggal dari awal. Ada niat nak tinggal. Maka kalau patah balik, boleh batal kalau dekat-dekat dengan berdiri. Dekat-dekat dengan berdiri. Kalau tak jauh lagi nak berdiri, tak apa patah balik. Okey. Yang kedua, dia terlupa. Yang ni selagi tak berdiri sepenuhnya. Maknanya lagi tak nama berdiri, lagi tak berdiri tegak sepenuhnya, maka boleh patah balik duduk. Cuma soalan dia di sini nombor 2, nak kena sujud sahwi ke tak?
buat anak panah 2 tahun dulu. Kalaulah dekat dengan berdiri, keadaan tu nak dekat dengan berdiri dah, kita kata atas daripada, maknanya pokok tu angkat habis lah. Jadi waktu tu kita kata sujudlah sahwi. Tapi kalaulah 50-50 ataupun kurang daripada tu, baru angkat kepala sikit, teringat baru angkat sikit je, waktu tu maknanya kalau bawah dari 50% lagilah tak perlu sujud, lagilah tak perlu sujud sahwi. Cakap tu faham tak? Faham tak? Tak buat kitab pun boleh faham ni, jangan risau. Okey? Baik, turun pergi muka surat 5 bawah tu. Hal ini disebutkan oleh penulis Matan Az-Zubat dengan katanya, dia terjemah terus tu, dan sesiapa yang kembali berdiri penuh, siapa yang kembali sebelum berdiri penuh, agak kat situ. Dia patah balik duduk, kembali tu pun saat itu balik tadi ni kat tu. Kembali tu apa tu? Kembali ke rahmatullah ke apa, payah. Tulis tu, kembali, tulis buat bracket situ, patah balik tu duduk. Siapa yang patah balik duduk sebelum berdiri penuh, maka disunatkan baginya sujud sahwi jika dia lebih dekat kepada keadaan berdiri. Kalau jauh lagi nak jadi berdiri, patah balik saja, tak payah sujud sahwi. Boleh no? Kita ni masih dalam kes tahiyat awal no. Tajuk kita ni apa? Kitab kita duk bincang pasal sujud sahwi. Jadi bila nak kena sujud sahwi, bila tak payah ni, nampak tak? Bila dekat dengan berdiri, kena sujud sahwi. Kalau jauh lagi berdiri, 50-50, tak payah sujud sahwi. Cuma kes ni, kes apa ni? Kes duduk, apa ni? Tahiyat awal. Boleh no? Ada soalan tak? Ada nak tanya, aku tak faham. Tak ada no? Baik. Baik, kita tengok kemudian makmum yang meninggalkan tahiyat awal. Adapun jika seseorang itu makmum, okey, maka terdapat perincian. Baik, selesai dah. Takat tadi ni, kita mula bulan lepas sampai takat tadi ni, yang tu kita bincang kalau semayang seorang. Dia pandai lah nak ijaz 50% patah balik ke apa kan. Pasal dia tak ada majikan, dia buat seorang. Kemudian kalaulah makmum maknanya ada imam. Okey, baru kita nak masuk kalau sembahyang ada imam, tinggal tahiyat awal kira lagu mana. Adapun jika seseorang itu makmum, maka terdapat perincian. Kadangkala dia meninggalkan sesuatu kerana lupa. Dia faham tak? Kerana lupa. Kadangkala dia tinggal kerana sengaja. Memanglah kot mana pun dua tu lah manusia ni. Sengaja satu ataupun lupa. Dia main kot tu ya. Main mengaji hari ni dia sengaja ke tak sengaja? Sengaja no. Sengaja. Niat ikhlas kedak tu nombor 2. Sengaja lah. Payah kot, pelos. Saya main leno hari ni jalan dalam rumah. Tengok sedang-sedang tu ada lah ustaz masuk. Tak sengaja pun main. Payah lah kot. Tapi boleh jadi tak lagu tu? Boleh ya, kan ada orang jenis berjalan malam-malam dia tidur tau. Mata buka. Tapi bila ayah umur kita tanya hampir dalam malam buka petik air. Bila aku bangun hamuh kan. Jadi tak sedar pun. Jadi kita perbuatan kita ni wa imma sengaja atau tidak. Tu yang masuk mahkamah ke, duk cara apa-apa ke. Kalau sengaja berat sikit, kalau tak sengaja tak berat. Sengaja ni apa? Mahkamah ke, mahkamah dunia ke, fiqh ke, kita mengaji dia kata apa? Sengaja ini jika mempunyai ini, ya. Tu sengaja. Baik, maka terdapatlah perincian kalau kita sembahyang berjemaah, kita pula jadi makmum. Makmum dulu. Jadi dia sembahyang jemaah ni ada dua lah. Jadi imam satu, jadi makmum satu. Sabar saya. Jadi makmum dulu. Sagi imam kita kira lain. Jika seseorang itu makmum, maka terdapat perinciannya. Dia nak kena detail lagi lah. Kadangkala dia tinggal sesuatu kerana lupa. Kadangkala dia tinggal dengan sengaja.
Baik, kita nak tengok dulu pasal lupa. Garis itu nombor 1. Sesuatu meninggalkan sesuatu kerana lupa. Nak kejar lupa dulu. Dia wajib kembali mengikut imamnya. Ini wajib. Yang tadi, hak tadi ni, kalau sembahyang seorang, kalau lupa, wajib tak patah balik? Wajib tak patah balik? Dia tak wajib, dia dibenarkan sahaja. Tu pun tengok takat mana dia berdiri. Yang ni, kalau dia berdiri tegak dah pun, dia makmum tapi lupa. Balik lagu mana tak tahu, tu imam tu pun suara pelan sangat. Kan? Terlupa. Allahu Akbar. Dia tengok, tu imam duduk tahiyat awal. Berdiri tegak dah pun. Wajib patah balik. Wajib patah balik. Tapi kalau yang seorang, kalau terlupa, dia bukan wajib, dia boleh sahaja. Tu pun tengok takat mana dah dia berdiri. Takat mana dah dia berdiri. Kalau tak berdiri sepenuhnya lagi, boleh patah balik dulu kalau sembahyang seorang. Okey, tapi untuk sembahyang jemaah, dia makmum, ingat no? Dia terlupa, terlajak. Berdiri habis dah. Tengok tu imam duduk rupanya. Tahiyat awal. Maka dia wajib. Tak boleh, tak ada pilihan, memang kena duduk. Pasal saya terlupa. Jika dia tidak kembali dengan sengaja, kalau dia suka-suka tak mau patah balik, dia kata aku berdiri malah nak dua, biar biar. Dan dia tahu hukum. Dah mengaji dah kan, dia tahu hukum. Sembahyangnya betul. Jika dia tidak berniat mufaraqah. Kalau dia niat mufaraqah tak apa. Kalau dia tak niat mufaraqah, dia kena patah balik pasal terlupa. Cuba tulis tepi tu. Kalau dia makmum ni, maknanya apa? Yang pertama terlupa. Yang kedua wajib patah balik. Kalau dia tak patah balik, batal sembahyangnya. Batal sembahyang, tulis untuk batal sembahyang sekiranya nombor 1, dia tidak niat mufaraqah. Dan yang kedua, dia mengetahui, dia tahu dia mengaji boleh kan? Buat betul nampak ringkas sikit no? Nak baca pun, nak mulang balik tak pening sangat. Ada soalan kat situ? Buat gaya ni milan kuku dalam putih boleh banyak. Dan saya baca tempat lain pun tak banyak ni, sikit-sikit je. Lepas tu jadi Ustaz, pening. Lepas pula abang Ustaz kena putih ke bawah. Jadi Ustaz pening dah. Pening-pening tak semayang boleh ke Ustaz, payah. Boleh no? Ni kita masuk ni semayang jemaah. Jemaah ni pun kalau dia jadi makmum. Dapat tak ni? Kalau tak faham tak kena lukis. Faham tak? Lagi kita buat nota, kita lukis pula. Bagi faham dulu dulu. Kau buat nota dia bertambah faham. Okey. Jika dia meninggalkan dengan sengaja pula. Tadi tu imam duduk tahiyat awal, dia ni terlajak. Terlupa. Dia wajib patah balik. Yang ni dah, dia tak terlupa. Bukan lupa. Dia tinggal dengan sengaja. Boleh ke tinggal tahiyat awal dengan sengaja? Nampak sah-sah tu imam duduk tu. Dia kata tak mau tahiyat awal. Boleh tak? Boleh. Tahiyat awal memang boleh tinggal. Tu imam buat, kita boleh tinggal. Cuma kalau tu imam tinggal, kita tak payah buat tahiyat awal. Pun lah. Naik bisui di pokok malah nak duduk. Diri terus tunggu waktu imam, waktu berdiri, tunggu berdiri. Maknanya dia memang nak tinggal. Dia sengaja bangun. Nampak sah-sah tu imam duduk. Dia bangun juga berdiri. Okey, kalau sengaja boleh tak dia patah balik? Okey, kita tengok.
Jika dia meninggalkannya, nya apa tu nya? Nya apa nya? Gitu. Tengok alik ke tak? Jika dia meninggalkannya, nya apa? Meninggalkan suaminya, kacau. Jauh sangat pi. Jika dia meninggalkannya, saya tanya orang tu takut keliru. Jika dia meninggalkannya, nya sujud sawi. Apa pula? Jizat, sujud sawi, jizat. Kita duduk bincang tinggal tahiyat awal dengan sengaja dalam keadaan sah-sah dia nampak tu imam duk buat. Dia tidak wajib kembali, tetapi disunatkan sahaja. Sunat saja. Sunat saja patah balik. Hak tadi ni kalau tak sengaja wajib patah balik. Kalau sengaja dia sunat. Tapi kalau sembahyang seorang sengaja berdiri tegak dah, tak boleh patah balik. Nampak tu? Jadi jika dia meninggalkan dengan sengaja, dia tidak wajib kembali tetapi disunatkan. Maknanya dia ada pilihan. Nak patah balik pun boleh, tak mau patah balik pun boleh. Boleh? Perkara ini dinyatakan oleh penulis kitab Az-Zubad, Al-Imam Ibn Ruslan dalam baitnya. Sesiapa yang lupa tahiyat awal dan kembali selepas berdiri tegak, hukumnya haram. Namun jika dia jahil tentang keharamannya atau lupa, tidak membatalkan solatnya jika dia kembali. Jika dia sengaja dan mengetahui hukumnya, maka batal solat. Namun bagi makmum, tunggu. Namun bagi makmum, dia wajib kembali duduk untuk mengikut imamnya. Jika dia lupa dan jika dia sengaja berdiri, nampak tak? Disunatkan untuk kembali. Kalau terlupa, sunat patah balik. Kalau sengaja, bukan. Jika dia lupa. Dan jika sengaja berdiri, disunatkan kembali. Kalau terlupa, wajib patah balik. Dia campur kalau boleh. Jika dia lupa tu, titik. Buat ni. Dia bersambung tu. Takut kita faham ayat ni. Maksudnya, kalau makmum, dia wajib kembali duduk untuk ikut imamnya kalau dia lupa. Kalau dia sengaja, sunat sahaja patah balik. Sunat, tak wajib. Maknanya kalau tak mau patah balik pun, tak batal sembahyang, tidak berdosa. Dapat tak? Tak apa angguk tu. Ada benda tak kejap tu, saya tahu. Baik, kita tulis dah. Ada marker elok ni, dah mau boleh Biar sekejap. Okey. Allah. Kita dalam apa tahiyat? Tinggal tahiyat awal. Nampak tak belakang? Sah ni. Tahiyat awal. Dia banyak tinggal qunut, tinggal tahiyat awal, tinggal baca qunut, tinggal berdiri qunut, tinggal apa lagi? Tinggal selawat. Hak ni tinggal tahiyat awal. Okey? Ada dua kes di sini. Sembahyang sembahyang apa? Sembahyang seorang. Seorang diri. Dengar belakang? Boleh tak? Seorang diri. Ni sembahyang jemaah. Okey. Seorang diri dia tinggal ada dua keadaan. Apa dia? Lupa dengan sengaja. Lu nampak belah tu? Menurut bini ini tak nampak tu. Payah. Sengaja. Kalau jemaah pun apa dia? Lupa. Sengaja. Nanti Sat, kena buat aku ni. Ada satu makmum tak?
Apa dia orang ni nak boh? Dah. Makmum dulu. Ni? Imam je Ustaz. Boleh? Nombor lah. Okey, makmum apa dia? Yang pertama? Lupa. Ni? Sengaja. Okey. Hukum dia apa ni? Tinggal tahiyat awal. Kita nak bincang hukum apa ni? Hukum patah balik. Nampak ke? Dekat ni mana tak faham? Bagi faham ni lagi pening pula. Okey, kalau seorang diri lupa nak kena buat apa? Dia lupa. Sembahyang seorang diri terlupa. Boleh tak dia patah balik? Saya nak tanya. Boleh tak dia patah balik? Boleh. Tapi dia ada syarat dia. Boleh. Okey, apa syarat dia? Syarat dia nombor 1. Apa dia? Tidak berdiri sepenuhnya. Tidak berdiri sepenuhnya. Ni dekat ni ke? Tak ingat. Boleh duduk balik. Ni kan duduk macam ni lah, tak boleh lah. Tidak berdiri sepenuhnya. Okey? Dapat? Yang kedua, kalau maksudnya apa dia? Maksudnya kalau berdiri, yang ni apa dia? Yang ni tidak berdiri sepenuhnya boleh boleh patah balik. Boleh faham tak tu? Right tu? Kalaulah berdiri sepenuhnya, kalaulah berdiri sepenuhnya dah. Sepenuhnya. Boleh tak patah balik? Dia kata apa tu? Tak boleh patah balik ke? Tak boleh ke? Kalau dah berdiri sepenuhnya, maka tak boleh patah balik. Kalau sengaja, boleh tak patah balik? Kalau sengaja, boleh tak patah balik? Ya ke? Ya ke? Boleh tak patah balik kalau sengaja? Ni seorang diri boleh tak? Ya ke? Boleh. Cuma dia adalah syarat dia. Syarat dia apa dia? Syarat dia apa dia? Cuba baca. Naik sikit je. Awal-awal ni. Jangan hampir dengan berdiri. Betul tak? Jangan hampir dengan berdiri. Jangan hampir dengan berdiri. Betul tak? Ayah masa pelik lah ni. Ni kalau sengaja. Jika berdiri dengan sengaja hingga hampir berdiri sepenuhnya, betul? Jangan hampir berdiri. Jangan hampir berdiri sepenuhnya. Ni, duduk tara ni patah balik boleh ke? Tak boleh. Kalau setakat ni contoh, boleh lagi. Jangan hampir berdiri sepenuhnya. Itu syarat dia. Baik, kalau jemaah pula kita duduk dalam makmum lagi, imam ni Ustaz. Kalau lupa makmum, dia terlupa. Patah balik ya. Cuma hukum patah balik tu apa dia? Wajib. Wajib patah balik. Kalau tak patah balik, batal sembahyang. Wajib. Kalau sengaja, nak patah balik pun tak apa, tak mau patah balik pun tak apa. Sunat. Kalau patah balik dapat pahala. Boleh ingat tak?
Tu boleh dengan tak boleh tu, boleh apa semua tu, wajib, sunat semua tu apa dia tu? Wajib patah balik, sunat patah balik, boleh patah balik, boleh patah balik. Dia semua kes patah hukum patah apa? Patah balik je. Tengok tu. Kalau mana tak faham tanya kan. Kalau nak tanya, saya siap. Tunggu hujung lagi mula, nak tanya apa je tau. Tak, ngajak laju kan, malas nak main. Tak juga salah. Dapat tak? Ada telefon senang dekat gambar. Angkat gambar boh tu yang senang lagi nak salin dia senang. Tapi tak apa, kita tak padam pun. Dia banyak cikgu yang balik dia buat nota lain, balik buat nota lain. Kalau siapa nak ingat sungguh-sungguh kan. Ni benda ni ramai tak mengaji lah ni orang ni. Banyak tak tahu. Boleh lah. Boleh nak sambung. Ada hak balik tiang macam mana? Dapat lah. Boleh lah, insyaAllah lah. Tak apa. Ramai yang ni dong. Ramai ni. 2 biji pai. Kan lebih. Bukan. Saya boleh katakan macam contoh, Tara ni. Ni tak penuh lagi ni. Sebab kalau kita semayang lagu ni, sah tak? Kita tegak, kita boleh berdiri elok. Cuba kita semayang ni, Allahu Akbar, boleh tak? Sah tak? Tak sah. Maknanya apa dia? Maknanya tak nak mau berdiri lagi. Boleh lagi lah ni. Orang muka tak bawa lah, pasal dia memang sakit. Orang muka tak raya lah. Tu gagah juga lagi, pakai kita semayang kat dia tak semayang lah. Kali tu dia semayang duduk depan tu. Boleh tak? Tak apa, kita tak mau baca banyak-banyak. Tak payah laju-laju lah, bukan nak periksa. Kalau nak buat periksa habang lah, untuk Bang Hadi, habang kita buat periksa mengejut. Kalau habang awal dia tengok, Abang Hadi seorang yang main tu, Abang Hadi kata Ustaz tu. Abang Hadi pun hilang. Okey, boleh. Selesai. Makmum yang meninggalkan tahiyat awal, muka surat 5 lah betul. Ada pun, baca lah tadi tu. Surat 7. Okey. Saya tengok hak yang bot hitam tu, tu pening. Dia terang balik je. Tak mau pening, tengok tu tulis bawah tu. Jika imam meninggalkan tahiyat awal. Imam pula. Tu. Kena pergi tang tu. Padangan tajuk ni lah ni. Saya tak tambah lah. Pergi sampai tang imam tu ya. Pergi sampai tang imam tu ya. Jika imam meninggalkan tahiyat awal. Imam yang tinggal, makmum tak? Diketahui maklum tadi ni, imam di tahiyat awal dia adalah sunat ab'ad. Maknanya kalau kita tinggal, dia tak batal semayang, tapi kita akan terikat kalau semayang berjemaah sebagai makmum. Tapi kalau imam yang tinggal, dia mana? Boleh tak imam tu patah balik? Sebab tahiyat awal dia bukan rukun. Dia hanyalah sunat ab'ad. Baik, kalau imam yang tinggal, Allah sudah. Kita tak tahiyat awal lah. Kan? Wa akbar. Baik, keluar jugalah 2 masalah. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Lupa. Tambah lupa atau jahil. Ada agak tu imam jahil? Jadi tu imam tapi tak mengaji. Patut jadi tu imam ni, imam masjid. Imam ni hukum-hukum yang kita mengaji ni dia kena tahu ni. Masbuk, muafi, dia tak? Dia kena tahu. Muafi tak lorat sangat pasal dia tu imam. Tapi dia kena tahu lah cerita hukum yang berkaitan dengan masjid ni. Ni lah,
hukum masalah hukum sujud. Cerita rukun semayang, apa dia itu sunat ab'ad, apa itu sunat hayat, apa itu apa lagi, syarat wajib, syarat sah, taharah, yang tu lagi, itu lagi lah dia kena tahu. Baik, kalaulah imam itu lupa atau jahil, makmum tidak boleh mengikutnya dalam kesilapan. Ya. Baik, jika imam meninggalkannya dan sampai ke tahap berdiri, saya baca ni, ada yang saya skip tu. Jika imam meninggalkan tahiyat awal, tidak dibenarkan bagi makmum untuk melakukannya. Imam berdiri rakaat ketiga, kita kata, aku nak buat tahiyat awal juga. Tu imam ni, dia memang jenis tu tinggal tahiyat awal. Dah tahu dah ikut apa dia kalau kita nak buat juga. Dia berdiri tegak tu. Kita sebagai makmum boleh tak duduk tahiyat awal? Jawapannya tak boleh. Untuk tahiyat awal, saya ulang imam buat, kita boleh tinggal tahiyat awal. Hari Haji Zat, kunut ke apa ke tu Haji Zat, sujud sahwi ke Haji Zat. Untuk kes tahiyat awal, imam buat, kita boleh tinggal. Tapi kalau imam tinggal, kita tak boleh buat. Boleh ingat ke? Lagi balik pula. Dia ikut lain pula lagi. Jika imam tinggal, kita boleh buat. Jika imam buat, kita boleh tinggal. Patah balik pula dah. Jika imam buat, kita boleh tinggal. Jika imam tinggal, kita tak boleh buat. Tu tahiyat awal. Sujud sahwi nanti. Sujud sahwi kalau imam buat, kita mesti buat. Tapi kalau imam tinggal, kita boleh buat. Pula dah. Tak salah campur macam-macam kan Zat tu kakak. Lagi pening. Ada sujud sahwi nanti. Memang hukum sujud sahwi ni. Dia akan bincang mana. Kitab ni insya-Allah lengkap. Okey, imam tinggal, dia berdiri. Dia tak buat tahiyat awal. Dia tak buat. Dia tak buat tahiyat awal. Maka tidak dibenarkan makmum untuk melakukannya. Apa? Tahiyat awal. Tak boleh buat. Okey. Jika makmum melakukan dengan sengaja, dia buat juga. Imam tinggal, dia buat juga. Dia buat juga. Bertegang. Kan? Tapi dan mengetahui hukum. Kalau tak tahu, selamat. Tapi ini tahu lagi ni. Tahu lagi? Tak payah. Orang mengaji ni ada masa dia ringan, ada masa berat sikit lah dari dulu. Sebab apa? Sebab Tuhan nak menaikkan darjat. Pahala pun nak tambah. Pasal ilmu. Sembahyang makin banyak ilmu, kita tahu makin banyak lagi. Sembahyang makin bertambah pahala. Kalau kita sembahyang dengan ilmu, pahala makin bertambah. Allah Ta'ala janji dalam Al-Quran kan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tuhan akan angkat darjat. Jadi sembahyang darjat naik, puasa darjat naik. Tak sama macam kita sembahyang sebelum ni. Pada sembahyang sebelum ni ikut dan. Ikut dan. Sebelum tu tak dan. Kemudian ikut dan. Ada ilmu. Tuhan angkat darjat. Memanglah dulu ni semua benda senang belaka. Pasal apa? Kedah saja. Jadi oleh kerana kedah saja, semua rasa betul. Mudahlah. Berat sikit. Dan ada keadaan yang kita jahil, kita rasa payah. Apa-apanya bila kita mengaji, makin senang. Macam saya cerita hari tu lah. Kan? Belum ni dia anggap tahiyat awal wajib. Kalau tak tinggal, kalau imam buat, kita kena duduk juga. Boleh tinggal dari tu kan. Lagi senang. Ada pilihan. Dapat no? Baik, jika imam itu lupa atau jahil, makmum tidak boleh. Bukan, saya tidak. Ni atas sikit tadi. Jika makmum melakukan dengan sengaja, maknanya apa? Dia buat juga tahiyat awal. Walaupun imam tak buat, maka batallah solatnya. Itu pun jika apa? Jika dia mengetahui hukum. Jika imam meninggalkannya apa? Tahiyat awal dan sampai ke tahap berdiri.
sampai ke tahap berdiri dah, lalu kembali kepada tahiyat, dah sampai tahap berdiri lalu kembali kepada tahiyat, makmum tidak boleh bersamanya. Ini kerana apa? Jika imam itu lupa atau jahil, makmum tidak boleh ikut dalam kesilapan. Tapi jika imam itu sengaja, maka solat batal terus, dua-dua tak boleh ikut. Imam kalau dia patah balik, kalau dia tak tahu, kita tak boleh ikut juga pasal dia jahil. Kalau dia sengaja lagi tak boleh ikut pasal solat sembahyang batal terus. Kalau dia jahil, dia tak batal sembahyang tapi kita tak boleh ikut pasal silap. Jadi kita tak boleh ikut orang jahil. Tapi kalaulah dia sengaja, lagi bahaya. Batal terus sembahyang, dah batal ikut orang. Jadi kes makmum ni, jadi imam ni, kita sebagai makmum kod mana pun relax ya. Berdiri juga. Pasal apa? Kalau imam dah sampai tahap berdiri. Kalau tak sampai tahap berdiri lagi, dia boleh patah balik. Kalau lupa atau jahil lah. Kalau lupa atau jahil. Jadi kita sebagai makmum, kalau imam patah balik dalam keadaan dah nak hampir berdiri dah, maka jangan jangan ikut imam. Sebab imam tu sama ada dia terlupa. Kalau terlupa pun tak payah ikut, lupa atau jahil, dulu tak payah ikut. Kalaulah dia sengaja pula, batal sembahyang, lagi tak boleh ikut. Jadi makmum relax ya, sendiri. Tak pergi kedai dia kelupuk Allah. Apa pun tak bagi. Boleh? Pergi sikit lagi. Jika makmum kembali kepada tahiyat awal dengan sengaja dan mengetahui hukumnya, maka batallah solatnya. Pasal dia ikut juga tu imam tu. Jika dia kembali kerana lupa atau jahil, solatnya tidak batal pasal dia jahil. Tu imam duduk, aku duduk lah. Aku ikut tu imam lah. Dan dia jahil. Begitu juga jika imam berdiri meninggalkan tahiyat awal, tetapi kembali sebelum makmum berdiri, maka haram bagi makmum itu terus duduk. Ni Zat, beri perhatian Zat. Imam tu dia berdiri, Allahu Akbar, dia duduk, dia sujud, kemudian dia duduk duduk Zat. Istirahat, dia tak bangun lagi. Kan ada orang pergi istirahat, saya habaq tadi pergi Agustan tu. Saya tengok tu imam tu, dia duduk pula dah. Dia patah balik duduk. Kita boleh ikut dia. Kita kena berdiri juga. Jangan duduk. Boleh kata, mana? Aku tak nak berdiri, dah dia duduk balik, aku duduk lah. Tak boleh juga. Jangan terus duduk. Sebab kalau duduk juga, kita ikut imam. Imam itu buat imam jahil pun kita tak boleh ikut, ataupun sengaja, batal terus sembahyang pun tak boleh ikut ya. Jadi dalam kes ni, walaupun kita tak, yalah tu imam muda, ada hak jenis tu dia Allahu Akbar, dia bangun sujud tu duduk, relax dulu Ustaz. Kemudian kan, tengok tu imam tu teringat dia duduk. Sebenarnya tak boleh patah balik duduk kalau dah berdiri sepenuhnya, tapi dia duduk juga. Kita pula tak berdiri lagi. Jadi kita kata duduk lah. Jawapannya tak boleh. Kita kena berdiri. Tu kena ingat. Tu dia orang. Yang ni benar ni boleh jadi ni. Benar ni boleh berlaku. Kan? Boleh berlaku. Kemudian makmum boleh memilih untuk menunggu imam. Nampak tak? Makmum boleh memilih untuk menunggu imam kerana menganggap imam mempunyai alasan. Boleh kita rasa dia jahil kot, dia tak tahu. Sembahyang dia tak batal lagi. Cuma aku tak boleh ikut dia. Jadi kita masih lagi boleh ikut dia. Kita boleh lagi berjamaah. Cuma nak ikut tahiyat awal tak boleh. Pasal hang silap. Tu imam tak mengaji, makmum mengaji. Dapat tak tu? Okey. Cuma kita boleh pilih nak tunggu imam ke, ataupun kita boleh mufaraqah. Dua pilihan boleh. Pilihan berada di tangan kita. Yang mana satu? Nak tunggu ke? Cuma kita kena anggap ada alasan. Apa dia? Dia jahil aku. Tak bolehlah anggap dia sengaja.
enggak ada sengaja, tak boleh ikut lah. Kena rasa dia jahil dia senang. Ataupun terlupa senang. Anggap dia betul senang. Ya. Tak risau biar habis. Tak ada dah aku dengan dia, tak ada dah abang. Ya, bila kita niat gitu. Ya, mufarakah kita buat seorang di seorang. Dapat? Habis kita kat tu lah. Lepas tu kita nak masuk nanti tinggal qunut pula. Ni tinggal tahiyat awal. Ni nanti tinggal qunut pula, tinggal qunut lagi Zat. Lagi tahiyat awal pun banyak apa ni? Kena ingat. Ya. Di antara dua tu, sama ada kita tunggu ikut dia atau kita mufarakah, yang mana lebih baik? Ikut dia. Kerana kita masih kekal dalam jamaah. Bila kita pergi sembahyang macam ni. Bila kita pergi sembahyang, sampai di masjid, kita ada je kawan-kawan lain. Tu imam duduk nak habis dah sembahyang. Baik, saya nak tanya. Kita pergi jemaah taklah sebanyak kalau sampai habis. Boleh tak? Ya. Macam mana? Tak ada tahiyat awal. Sengaja tinggal. Boleh je. Sah lah sembahyang. Sah sembahyang kerana tahiyat awal sunat ab'ad. Dia bukan rukun. Nak cepat tinggal. Cuma sujud sahwi. Boleh faham tak? Ada lagi tak soalan? Kalau tak ada, nanti ya, takat ni ya. Tak ada banyak. Ya. 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 Kalau ada yang buat, tak betul. Cuma dia tidak dituntut dia panggil. Cuma kalau buat pun tidak ada pahala kerana tidak ada tuntutan. Maksud dia lagu tu. Saya tak pasti tidak ada pahala ke macam. Cuma dalam kitab nanti saya tengok semula. Cuma jelas tinggal lebih baik. Kerana Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitab sebut macam contoh witir. Memang sunat lah ni. Bila kita buat witir sekaligus, kita tinggal tahiyat awal, pahala lebih banyak daripada buat tahiyat awal. Maknanya tak ada tuntutan lah. Lebih baik tinggal. Ya faham? Sama soalan. Tinggal. Soalan sambungan tu Haji tadi. Ada lagi soalan lain? Tak ada lah. Ya. kita imam tu, kita tahu tahiyat awal, kita duduk tahiyat awal, kata imam bagus, kita nak baca. Macam mana? Kita tahu masa tu nak baca tahiyat awal, imam dah berdiri. Terus dia nak baca tahiyat awal ni. Kena berdiri, kena berdiri. Kita masih duduk. Berdiri. Kalau duduk juga batal. Imam buat, kita tak boleh buat. Imam tinggal, kita tak boleh buat. Tahiyat awal dia macam tu. Imam buat, ulang tengok. Imam buat. Kalau imam buat tahiyat awal, kita boleh tinggal. Buat memang boleh. Cuma bila imam tinggal, soalan macam ni. Imam tinggal, kita boleh buat tak? Kita tak boleh buat. Batal semayang. Batal semayang. Itu untuk tahiyat awal. Yang lain nanti Zat. Bab lain nanti no. Satu-satu. Ada lagi tak? Ada lah. Kalau kemas beg dah balik semua. Cembuih lah. Patah balik duduk batal. Imam makmum pulang tu baru dah jadi. Mayang seorang lah tu nak. Jangan macam tu. Jadi kalau tak ada apa-apa dah, cukup sekadar itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kefahaman dekat kita. Nampak tak payah pun balik lagi, tengok balik pelan-pelan, faham
No, tak susah. Tambah sikit lah kat imam tu, saya tak tambah no. Kat imam tu tambah sikit. Tu imam tu. Imam ada bahagian lupa, ada bahagian sengaja. Tam dia lupa pun kita tak boleh ikut. Kalau imam dah berdiri sepenuhnya, kalau dia lupa pun tak boleh ikut. Kalau sengaja lagi tak boleh ikut. Ha? Boleh? Okey. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bulan depan jangan tak main no. Main banyak ni juga no, boleh tak? Ya. InsyaAllah main no. Janganlah bagi pening sikit tak main no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.